kerajaan Osmaniyah Turki lemah, keluarlah beberapa buah negara-negara umat Islam daripada pengaruh dan pemerintahan kerajaan Osmaniyah Turki. Akhirnya mereka dibahagi-bahagikan antara Perancis dengan British. Maka adalah Lebanon, adalah Jordan, adalah Kuwait, adalah UAE. Asalnya tidak, asalnya semua ini adalah, semuanya adalah Syam dan Hijaz belakang. Akhirnya pecah kerana dipecah-pecahkan dan dilaga-lagakan. Akhirnya hok dapat tahunya apa? Rusia bagi tahu, mu tahu ke tidak? Wahai orang-orang Arab, kamu telah ditipu oleh British dan juga Perancis. Kamu telah dipecah-pecahkan. Akhirnya mereka membahagikan kamu di antara mereka. Kita kena tipu, tuan-tuan. Beginilah keadaan umat Islam. Akhirnya lemah kita. Apabila kita lemah, melalui Balfour Declaration, mereka menubuhkan kerajaan Israel, negara Israel haram di tengah-tengah umat Islam. Walaupun di tengah-tengah negara umat Islam yang kaya raya, tak boleh buat apa-apa dah. Sebab apa? Sebab kita sudah berpecah, kita sudah lemah dan kita sudah berada di bawah pemerintahan, pengaruh British dan juga Perancis. Gitulah keadaan umat Islam. Samalah apa yang berlaku dalam negara kita hari ini. Umat Islam, umat Melayu dalam negara kita dipecah-pecahkan kepada beberapa kumpulan, kepada beberapa parti, dengan meninggalkan asal umat Islam. Orang Melayu adalah Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah, bihablillah. Kita lupa. Akhirnya parti ni ambil ideologi ni, parti ni ambil ideologi ni, parti ni ambil ideologi ni. Hok ada 60%, parti ni ada 10%, parti ni ada 10%, parti ni ada 10%. Tinggallah 10% hok berpegang kepada ideologi agama Islam bihablillah, iaitulah PAS sahaja. Dan kalau umat Islam nak kuat, mesti bersatu dan mesti berpegang kepada asal kita, iaitulah Islam. Hok ni hok kita nak bawa lah ni, hok ni hok kita nak ajak lah ni. Sepatutnya orang Islam yang ada dalam UMNO, dalam PKR, dalam PAN dan semua parti-parti tengok balik. Semua ideologi yang mereka bawa dalam parti mereka sudah pun gagal. Kita tengok hari ini apa berlaku pada UMNO gagal. Apa berlaku pada PKR? Siapa yang menguasai PKR? Sebenarnya lah ni. Siapa yang menguasai kalau bukan DAP? Apa yang berlaku pada Parti Amanah? Di mana kuasa yang ada pada Parti Amanah sekarang? Sedangkan Tun Razak dia dah berpesan kepada orang UMNO, kalau berlaku kepada UMNO, maka tempat orang Melayu adalah PAS. Hak tu hak kita kena royak kepada UMNO, tuan-tuan. Kembalilah kepada PAS. Apa yang berlaku di Negeri Sembilan, inilah peluang terbaik sebenarnya untuk mengembalikan kuasa pemerintahan kerajaan Negeri Sembilan kepada orang Melayu dan orang Islam, tanpa kita menafikan hak orang bukan Islam. Tapi UMNO duk kerah situlah, tuan-tuan. Jadi kita boleh tengok lah ni siapa sebenarnya yang merosakkan parti politik, siapa yang merosakkan akidah siasat orang Melayu dan juga orang Islam. Melainkan tidak bukan parti-parti yang selain daripada PAS ini. Sepatutnya mereka kembali. Bukan kita nak penting kepada PAS, tidak. Tetapi yang pentingnya adalah hablillah.